Hai korang semua. So hari ini macam biasa saya akan buat konten, tapi konten kali ni saya tak tahu nak buat apa lah korang semua. So saya cuba buat konten dari spontan, dari otak saya sekarang ni korang. So ni buat apa? Korang dah tahu kan dekat thumbnail tajuk saya tu bermaksud dia korang semua. Korang dah faham? Korang dah faham semua? Okay, so saya nak lubangkan plastik ni korang. So kita tengok macam mana reaction mak bapak. Takut mereka tak kenal lagi Okay bang. So saya tahulah jadi ke tak. Saya pakai ni juga. Saya akan pakai juga sampah kat belakang. So saya nampak macam penyamun lah. Okay bang. So kita buat test macam mana nak buat macam penyamun tu. So kat mana mata ni? Sekejap korang lah. Kita skip dulu korang. Okay korang, jadilah korang. Okay, sebelah jadilah. Tak dapat dua lubang, terpaksa satu je kita pakai lubang mata. Yang penting nampak Okay korang, kejap. Okay korang, saya sediakan pasir sampah untuk kita buat macam pikul. Boleh jadi ni. Confirm jadi korang semua. Okay. Okay korang, kita pakai sarung muka. Ni. Sini lah korang. Macam ni. Saya tak tahu macam mana plan korang sekarang. So saya dari tadi fikir macam mana. Tak apalah, kita buat secara spontan. Tak payah plan sangat korang semua. Saya masih bela korang semua. Okay, korang, saya harap menjadilah korang. Ni spontan je korang. Saya tak macam buat korang. Kejap saya fikir dulu. Okay korang. So saya dah ready. Saya dah ready sekarang. Jom. Masa kita buat. Makin besar. Aku adalah penyamun. Sekejap, belah kiri lah. Belah kiri. Boleh. Penyamun sampah. Saya drop balik. Saya letak balik. Sekejap, belum jadi lagi. Kejap korang. Belum. Macam mana? Pakai sarung muka sampah. Bawa sampah. Cakap aku penyamun. Okay, ready. Jumpa mak bapak, cakap aku penyamun. Okay, boleh. Okay korang, dah ready. Okay, dah ready. Bismillah. Abang belakang ambil dah air dia. Kat belakang tangki dia, Pak.
Hari ni macam timing tak cun. Korang semua macam tak cun. Hari ni saya ikut timing tak cun. Sepatutnya saya ikut timing cun tak cun ni. So, mak aku enggak ada mood. Tak ada mood mak aku. Takkan sampai sini je video aku Okeylah bang, sampai sini saja video saya. Takkan. Ni. Alah, outfit penyamun. Aku penyamun. Kursi problem. Ya elah, kursi ni kocak lah korang. Sakit boleh Berat sangat ke plastik tu sampai terjatuh? Jawapannya tidak korang. Okay korang, kita keluar balik. Okay. Aku penyamun. Biasa. Aku penyamun. Dia korang, saya malas dah. Saya malas dah dah buat benda macam ni. Drop dulu. Ini betul lah mak. Mak, itu jadi nyamuk. Aduh. Ketakutan adik saya. Okeylah korang, saya rasa sampai di sini dululah video daripada saya korang semua. Tapi bohong. Okey, depan mak dah pola, dah buat, tapi depan bapak tak berani Sekali limpas, mampus saya korang. Okeylah korang semua. So kalau korang rasa nak subscribe je lah korang Jangan korang nak tangguh-tangguh. Like dan subscribe korang semua. So saya tak ada apa-apa lagi dah. Okeylah korang, pindah sampah je dekat saya. Okeylah korang, sampai di sini dululah video daripada saya. Okeylah korang, jumpa di next video korang. Jaga diri korang semua. Semoga korang semua sihat selalu. Bye.